Persiapan sebelum I buat radioterapi, I kena jumpa dengan banyak doktor sebenarnya. I'm cancer survivor for cancer pangkal hidung stage 4A. I kena jumpa dengan doktor mata, doktor telinga, dietary and doktor gigi. So, I kena cabut 4 gigi sebagai persiapan untuk radioterapi. Nanti masa radioterapi, you dah tak boleh gosok gigi. You hanya pumuk all the time. Masa tu, you nak buka mulut pun memang susah. Ataupun kalau masa tu, you nak cabut gigi, luka memang susah nak sembuh. Sebab gusi you sentiasa akan kadang-kadang tu dia macam keluar darah dekat celah-celah gigi. Dekat challenging part masa buat radioterapi ni, hari ke-7, I punya mulut dah start kering, air liur dah start slow-slow, dah tak ada. So, rasa tu memang tak ada langsung lah. And then, health technicians, nurses, nutritionists datang dekat you, assist you masa hari yang ke-7 dan ke atas tu. Dia cakap bukan nak takutkan you, tapi sampai satu masa nanti you dah tak boleh makan makanan pejal, you hanya boleh makan bubur. And then one time nanti you just boleh minum air. And worst case scenario nanti kena pakai tube. Dalam masa yang sama dia akan paksa you untuk makan. Dia akan make sure you punya nutrition, you punya apa yang masuk dekat dalam badan you cukup untuk you nak continue for the next punya treatment. Dan you tak boleh kurus secara mendadak sebab bila you dah pakai topeng termoplastik ni kan, so bila you pakai ni, dia pakai betul-betul ketat dan you kena jaga berat badan supaya tak turun. Bila you buat radioterapi tu, sinaran radiasi tu macam dekat leher, lepas tu pergi dekat hidung. Kalau longgar ni, kalau berat badan turun masa tu, dia akan jadi longgar. Bila longgar kena buat termoplastik yang baru. So bayangkan kalau longgar, dia akan pergi kena pada organ-organ yang lain. So jadi kena maintain berat badan masa buat radioterapi.